Ni salah satu pot berbuka puasa orang-orang Sabahan dekat Kuala Lumpur ni. Kebanyakan Sabahan dekat Kuala Lumpur ni mesti dah tahu dah kedai ni. Sebab dekat sini ada jual macam-macam jenis makanan daripada Sabah yang jarang-jarang jumpa di Kuala Lumpur. Dan ini adalah ikan bakar sempurna cawangan kepung. Sepanjang bulan Ramadan ni diorang ada banyak promosi. Paling best sekali korang boleh dapatkan satu set latuk dengan harga RM1 saja. Serius ah? Tapi syarat dia korang kena pesan makanan harga atas RM50. Dia ada had pembelian dan cuma boleh makan di sini. Dekat sini memang famous dengan ikan bakar Sabah style. Kebanyakan ikan dan juga seafood di sini berasal daripada perairan Sabah. Macam ikan ayam, ikan uji Rashid, ikan belawis ni dan banyak lagi lah. Tinggal pilih je korang nak makan yang mana satu. Harga boleh semak dekat sini, okey? Kerang rebus pun ada dekat sini. Yang nak makan lobster boleh pilih dekat sini dan harga tu dah termasuk sekali dengan masakan. Untuk lobster kita orang ni, kita orang minta masak salted egg. Yang kita orang ambil ni saiz yang sedang-sedang. Isi dia tebal dan masih lagi manis. Dia punya salted egg ni ada rasa lemak berkrim, ada rasa manis-manis sikit dan aroma daun kari tu memang terasa. Untuk ikan bakar kami pilih ikan belawis. Diorang ada sediakan sambal kicap dan juga sambal belacan begini. Lalu ikan bakar Sabah diorang akan sapu madu dekat atas ikan. Makan dengan sambal kicap dia memang mantap. Kena pula dengan sambal belacan dia yang memang power. Oi, nah ini sepinggan nasi tak cukup ni. Kita orang order juga diorang punya ketam sumbat masak dry butter. Kalau tak silap, dry butter ni rasa berlemak dan ada rasa manis-manis. Dia punya ketam sumbat penuh dengan isi. Memang puas makan. Makan pula sambil cicah sambal kicap lagi begini. Yang ni pula favourite aku kalau pergi ke Sabah. Sayap ayam bakar madu. Ini memang tak boleh lawan lah. Orang Sabah punya nombor satu. Orang punya rasa ni betul-betul macam di Sabah. Seterusnya kita orang order udang galah masak kamyong. Bagi aku masakan-masakan kat sini boleh tahan sedap jugalah. Kira lah korang ambil seafood apa pun, semua best-best. Orang nak makan sinagol pun ada, sotong hitam pun ada, kerabu-kerabu Sabah pun diorang ada dekat sini. Fresh-fresh diorang buat untuk korang, boleh makan bersama putu macam ni. Diorang ada kerabu udang, kerabu kerang, kerabu ikan dan juga kerabu collagen. Antara semua tu aku paling suka kerabu udang dengan kerabu collagen ya. Makan pula dengan putu ubi ni kan, memang layan. Rasa masam, manis, pedas semua bergabung dalam tu. Kuih-kuih Sabah yang rare pun korang boleh dapat kat sini. Macam bamban jagung ni, kuih topi. Orang nampak macam karipap ni bukan karipap. Dan juga bukan karipap scam, tapi nama dia pastel. Dekat dalam dia tu ada bihun. Jadi kalau korang suka makanan-makanan Sabah, boleh dah datang berbuka puasa di sini. Jom cuba.